saya tahu ramai yang minat dengan kereta ni kan. Sebab customer saya pun kan, prospek kan, bila WhatsApp tu ramai juga yang bertanya pasal kereta ni, kan. Tapi bila Pro 2 dia melaksanakan konsep battery as a service, kena sewa bateri. So kereta ni dia punya rekod jualan jadi hamba. Walaupun sebenarnya kalau kau tengok design dia, kau tak rasa ni kereta Pro 2, padahal ni memang kereta Pro 2. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ini adalah Pro 2 QVE, okey, EV pertama daripada Pro 2. Okey, dan sepatutnya lah kita patut rasa berbangga sebab ini adalah kenderaan elektrik pertama yang dibuat sepenuhnya oleh Pro 2. Design dia luar dalam semua Pro 2 yang buat, kan. Hasil bakat jurutera tempatan. So tuan-tuan, dalam video ni saya nak tunjukkan luar dalam pasal kereta ni. Anda kena tengok video ni daripada awal sampai habis. Saya akan go through lebih detail sikit. Yang baru jumpa channel ni, apa kata bantu saya dengan subscribe, like dan share. Tuan-tuan dan puan-puan, Pro 2 QVE. Kalaulah logo yang tengah ni tak ada, kan, logo tengah ni tak ada, orang tak tahu ni kereta Pro 2. Tapi bila sebab ada logo ni, orang tengok lah kereta Pro 2, rupanya ya. Tuan-tuan dan perempuan, dia punya rupa, Masya Allah, minta maaf cakap, kalau kau tengok rupa luar dia jauh lebih cantik, lebih canggih daripada Proton E-Mas 5. Yang mana Proton E-Mas 5 sekarang ni EV nombor 1 paling laris dekat Malaysia lah untuk kategori EV ya, kenderaan elektrik, kan. Tengok rupa, yes, memang jauh lebih cantik daripada Proton E-Mas 5. Okey, baik. So kalau tengok kat sini, yang ini adalah lampu utama dia, headlamp dia kat bawah, bukan yang ini Yang ini DRL semata, yang ini lampu utama dia. Okey. So kalau kau tengok, yang paling saya berkenan dekat bahagian DRL depan ialah atas ni Dekat tepi ni dia ada elemen songket. Kalau tak salah saya lah, ada elemen songket. Okey, dan kalau anda perhatikan, dia punya lampu putih ni menyambung daripada tepi ni bawa ke tengah sampailah ke hujung sini. Dan kat bawah ni dia ada kemasan plastik hitam, bumper tengah ni. So depan dia ni memang kita tak nafikan, memang cantik lah kan. Untuk sebuah kereta EV, kau bayangkan pertama kali Pro 2 buat EV, buat sendiri tanpa ada rebate daripada mana-mana. Ini hasil dia, Masya Allah. Daripada sisi tepi kalau korang perasan kan, Pro 2 QVE ni dia berbentuk hatchback tau. So hatchback, kalau kau perasan daripada depan ni dia menurun sampai ke belakang, sampai kat belakang dia menurun. So nampak kereta ni mahal lah. Untuk kereta yang design hatchback, dia ada kelebihan, dia ada kekurangan. Kelebihan dia, kereta tu nampak cantik lah, tapi kekurangan dia ada. Dekat dalam ni saya cerita apa dia punya kekurangan dia. Dia akan melibatkan daripada segi soal ruang. Kat dalam saya cerita. Okey, so daripada sisi tepi, so nampak cantik lah. Tayar dia menggunakan tayar saiz 18 inci. Pro 2 bagi tayar Atlas 18 inci bang, besar tayar dia. Dan dia kat tepi ni dia ada gliding. Okey, atas tayar ni bawa sampai ke tengah, sampai sambung ke belakang tu lah. Okey. Dan kat sini pintu ni dia ada kemasan plastik hitam lah. Okey, baik. So untuk pintu belakang nanti jangan pelik pula, Azrul, macam mana nak buka pintu belakang? Tak ada pembuka pun. Ada bang kat sini atas ni. So dia nampak dia macam tersorok sikit, tapi style macam ni kalau kau ingat kereta Honda HR-V, dia punya pembuka pintu dia kat atas ni so kau kena buka macam ni. Alright, pintu belakang. Pintu depan dia flat lah untuk pintu depan ni. Cara buka dia, kau kena tekan sini. Kau kena tekan sini dan tarik. Gitu untuk buka pintu depan dia lah. Okay. So pillar A, kat sini pillar A dia berwarna hitam dengan side mirror dia pun dengan kemasan hitam. Dan kat sini ada kamera Pro 2 QVE ni dia dilengkapi dengan 360 kamera. Mana kata kau boleh tengok, anda boleh tengok keliling kenderaan. Okay. Dan ni B pillar dia berwarna hitam dan C pillar dia. So memang total memang cantik lah. Daripada depan dah handsome, tepi handsome, belakang tuan-tuan lagi handsome. Jom kita tengok. Untuk Pro 2 QVE, dia punya charging port dia kat sini So kalau nak buka, anda kena tekan sikit dan dia terbuka lah. Okay. So ni dia punya
charging port dia. So dia ada isi AC dengan DC lah. Okay, so untuk AC ni dia boleh charge 6.6 kW dan untuk DC 60 kW kalau tak silap saya. Sebab kereta ni baru semalam turun daripada lori hantar ke showroom kami. Pandangan belakang pun cantik juga bang So kalau tengoklah kan lampu belakang dia sekali lagi dekat bahagian tepi ni dia ada elemen songket Pro 2 lah cakap kan. So lampu belakang dia cantik. Lagi sekali dia punya lampu daripada belakang ni tengah ni dia menyambung sampailah ke tepi ni kan. So biasa kereta-kereta EV sekarang ni dia memang konsep dia macam ni. So Pro 2 pun sama juga cantik. Kalau waktu malam cantik, dia nampak lampu tu dari jauh cantik je kan. So kat sini tertera emblem QVE dan ini logo Pro 2 kan. So cara nak buka bonet yang ini penting lah. Anda kena tekan dekat logo Pro 2 ni. Ni bukan sekadar logo ni. Dia untuk buka dan juga tutup bonet belakang. So cara dia tekan je dan buka macam tu lah. Jangan tanya power boot memang tak ada Okay, so daripada segi pandangan belakang memang cantik. Okay, sebab tu saya kata QVE ni kalau nak bandingkan dia dengan Proton E Mark 5, yang ini jauh lebih cantik kan. Cuma mungkin disebabkan konsep sewa bateri tu yang membuatkan orang tergagak-gagak nak beli. Tapi tak apa, bulan 7 ni ada pengumuman baru daripada Pro 2. Yang tu kita kena tunggulah. Okay, dan dekat bawah ni, bumper tengah ni, belakang ni, dia ada kemasan hitam sekali lagi. Okay, so memang cantik abang, serius cakap. So luar dah cantik, yang dalam kita tengok. Belah dalam ni banyak sikit saya nak cerita. Kan. Yang ini adalah dia punya kunci bang Masya-Allah kunci untuk Pro 2 QVE. Kereta EV pertama Pro 2 cantik tak sama lah macam kunci kereta Pro 2 sebelum ni. So kalau buka dia, kita cuba nampak tu kalau nak buka. Dan ini kalau kau nak tutup kereta lah, logo Pro 2 ni. Oh, siap ada bunyi. Gitu. Okay, baik. So kita go through lah bahagian dalam. Okay, sekali lagi saya buka kereta Okay, ini adalah pemegang pintu dia. So cara nak buka dia, dia memang flat jangan cari tombol pintu untuk buka So cara nak buka dia, ni kan ada garisan ni kan, tolak ke dalam dan korang kena tarik ni. Tu cara nak buka. Kereta-kereta EV sekarang ni konsep macam tu. Kan. Okay, so first untuk tepi pintu ni bahagian pintu ni, rekaan pintu ni, Masya-Allah not bad sebenarnya sebab ini memang direka sepenuhnya oleh Pro 2. Luar, dalam punya design memang direka sepenuhnya oleh Pro 2. So kat sini kalau perasan dia ada dua tone color. Yang ini ada silver lining. Okay, dan kat sini sebenarnya soft touch tau. Sini pun soft touch. Yang ini hard plastik lah. Okay, so memang cantik, not bad. Dan apa yang saya perasan, anda nampak tak kat sini? Kalau daripada pandangan sini, silver lining ni kan, daripada tengah dashboard ni, dia menyambung sampai ke pintu. Cantik sebenarnya, nampak tak? Okay, so okay, baik. Kita masuk bahagian dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya suka dia punya parameter. Yang ini push start button dia. Okay, so kita start lah kita. Okay, so kalau dia tulis kat sini nampak ni, ready. So mana kata enjin dah dihidupkan lah. Okay, cantik parameter dia. Okay, alright. So daripada segi rekaan steering, kalau perasan kat bawah ni dia tak bulat, dia flat macam ni. Kan kat sini dia ada banyak macam-macam button abang. Okay, macam-macam button ada. Dah ada logo Pro 2 kat sini. Alright. So dashboard dia kat sini dia soft touch dan kat sini dia ada elemen piano black. Okay, kalau korang perasan kat sini silver lining yang saya kata. Dekat sini dia punya aircon controller dan sebagainya lah, termasuk untuk lock dengan unlock pintu. Okay, dan sini dia punya konsol tengah dia. Okay, yang ini untuk pertukaran gear dan sebagainya lah. Okay, yang ini special sikit, dia ada drive mode So untuk Pro 2 QVE ni dia ada 3 mode, normal, eco dan juga sport mode. Untuk mode pemanduan adalah.
So nak ubah mode pemanduan dia pakai button yang ni. Alright. So contoh saya kat sini dia boleh tolak atas bawah untuk tukar mode pemanduan. Okey, yang ini nampak ni normal. Okey, so kalau saya nak tukar mode, saya pergi ke yang ni sport mode. Nampak dia meter bertukar jadi merah. So saya tukar lagi normal. Yang ni eco mode. Nampak. So mode pemanduan tu anda boleh ubah dekat menggunakan button sini. Dan kat sini dia ada cup holder. Kalau pergi Zeus apa kan, boleh letak kat sini. Dan kat sini dia ada armrest. Kau boleh letak lah handphone ke apa benda semua kan. Okay. Dan kat sini sebenarnya ini wireless charger untuk phone kalau kau nak charge. Kalau letak phone automatic charge sendiri. Untuk dia punya touchscreen multiplayer dia, yang ini 10 inci punya touchscreen multiplayer Kadang-kadang kebanyakan EV sekarang ni dia punya skrin tu bapak punya besar kan. Kadang-kadang menyambung daripada tepi ni menarik sampai ke tengah ni. Tapi QVE ni dia 10 inci macam ni lah, touchscreen multiplayer. Dan ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Jangan main-main bang. Walaupun kita Pro 2. Yang ini menarik perhatian saya. Cermin pandang belakang. Bahasa Melayu dah lah, bahasa baku kita kan. Cermin pandang belakang. Bang, untuk kereta harga 80,000 dia bagi digital bang. Siap ada kamera ni. Kan, digital pemandangan. Sebab kamera dia ada kat belakang kat belah atas tu. Digital bang pemandangan dia. Kan, dia bukan biasa-biasa Pro 2 QVE ni. Dan yang paling menarik perhatian saya dan saya nak anda take note kat sini, dia ada button SOS. Apa benda function ni? Okey, ni biasa dekat kereta-kereta mahal bang, kereta-kereta yang harga 100,000. Tapi Pro 2 QVE harga 80,000, belum termasuk cas bateri Pro 2 dah bagi dah. So apa function benda ni? In case lah kalau kereta anda terbakar dan sebagainya, tak silap saya lah, dia boleh direct untuk call bomber dan sebagainya. Dia macam talian kecemasan macam tu lah. Anda boleh terus direct je. Biasa kereta-kereta mahal je. Kalau tak silap saya lah so button ni, fungsi ni dia ada dekat Pro 2 QVE kita. Okay. Kan, so ini dan untuk seat untuk seat dia bukan fully leather, dia semi leather. Sebab dia ada gabungan leather dan juga fabric. Untuk dia punya seat bahagian driver dia guna electric seat. Okay. Dia bukan manual yang tarik macam tu. So kalau anda nak adjust ke depan, ni benda ni anda tolak je ke depan. Nampak dia bergerak. Electric seat. Okay. Kalau tolak ke belakang, tolak ke belakang. Pro 2 QVE Dan sama juga kalau nak adjust yang ini, atas depan belakang, tolak macam ni. Okay. Nampak dia bergerak. So tolak ke belakang. Tapi electric seat ni, function ni dia hanya ada untuk seat sebelah driver saja. Yang kursi sebelah sana manual bang Tapi apa pun syabas lah Pro 2, dia boleh bagi benda macam ni. Cara masukkan gear okay, so kalau anda nampak kat sini dia ada reverse, neutral, drive lah. Yang ni P lah. Okay, so cara untuk guna dia, okay, kalau anda daripada P nak terus drive terus pergi ke D, sepatutnya anda kena tolak ke kiri, ke kanan kan. Tapi apa pun kena tekan brake dulu ke kiri, ke kanan kan. So kalau contohlah saya masuk P so nampak dia menyala dekat P. So sekarang ni gear dalam mode P lah. Okay, so daripada P nak pergi ke D, anda hanya perlu tolak ke kanan lama sikit. Contoh saya tunjuk, tolak lama sikit ke kanan macam ni. Nampak dia terus masuk ke gear D. Tak perlu nak tolak satu tak payah. Kalau daripada D nak pergi ke R reverse, kena tolak ke kiri, masuk N dulu, masuk R dulu. Okey. So sama juga daripada R nak pergi ke D, tolak lama sikit. Itu cara penggunaan dia punya tombol gear untuk Pro 2 QVE inilah. Dan nampak dia ada kamera 360. So anda nampak pandangan keliling kereta. Kalau kat kiri, kanan, depan, belakang ada budak, ada motor, so anda boleh nampak lah sebab dia dilengkapi dengan 360 kamera. Belakang ni, dekat belakang ni yang ada isu sikit ni. Ingat tak tadi saya kata Pro 2 QVE ni reka bentuk dia hatchback punya bentuk. Untuk hatchback, kelebihan dia kereta tu nampak cantik, dia punya bentuk, dia punya shape tu. Tapi masalah kat bahagian atas ni so kalau orang yang tinggi, so belakang ni agak sempit untuk dia lah. Saya tinggi, saya tak tinggi sangat, 165 cm. Okey, so je untuk saya. Tapi kalau orang yang lebih tinggi daripada saya, kepala dia ni boleh kena bumbung atas ni. Itu antara kekurangan sikit untuk Pro 2 QVE inilah. Tapi untuk first kereta elektrik yang Pro 2 buat sendiri, not bad lah kan. So syabas Pro 2.
serba sedikit lah yang saya boleh tunjukkan kepada anda, rupa, eksterior dan juga bahagian dalaman interior untuk Pro 2 QVE ni. Okey. Dan ingat bulan 7 nanti akan ada satu pengumuman baru daripada Pro 2 pasal Pro 2 QVE tu. Nak tahu apa dia, kena tunggu bulan 7 abang. Okey. So terima kasih kepada anda yang dah menonton daripada awal sampai akhir video ni. Okey, untuk anda yang berminat dengan kereta Pro 2, saya selit sikit bulan Jun ni kita ada banyak promotion dan juga rebate. Saya letakkan nombor WhatsApp saya, anda boleh call ataupun WhatsApp saya. So terima kasih yang baru jumpa channel saya ni. Apa kata bantu saya subscribe, like dan share. Kalau nak tolong lagi pun boleh beli kereta dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.